Kita semua tahu yang menindas itu adalah Israel yang dibantu oleh mereka. Siapa tak tahu hari ini mereka duk bantu Israel? Kau ada yang tak tahu hari ini? Semua tahu. Tapi di saat dia mai ke Malaysia sebelum-sebelum ni, siapa yang berani buat layanan lebih kurang? Bahkan kita hari ini pun beranggapan begitu. Kita sembahyang, kita bayar zakat, kita banyak berpuasa, kita hanya makan benda-benda yang halal. Bahkan orang kafir ni semua benda dia langgar. Bahkan Allah Ta'ala berikan pula kepada mereka kekuatan dan kekuasaan. Jadi ayat ini juga akan menenangkan kita pada hari ini. Apa yang Allah Ta'ala nak berikan kefahaman kepada kita sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun. Jangan menipu akan dikau oleh berulang-ulang segala orang kafir pada dalam negeri dengan kebesaran dan kekayaan. Jangan kamu tengok daripada mereka yang diberikan kekuasaan dan kebesaran serta kekayaan serta kekuatan. Hari ini kita tengok yang menguasai dunia ini adalah mereka. Saja sebut mereka sebab ada main Malaysia baru ni. Tu kita tak tepilah, saya bukan nak hurai apa isu semasa tu. Itulah yang kita nampak, kebesaran dan kekuasaan, dan orang jadi takut, orang jadi nak cakap pun tak berani nak buat lebih kurang kerana melihat kekuasaan dan kehebatan musuh Allah pada hari ini, iaitu terutamanya adalah Amerika. Walaupun pada saat ini kita juga sedang membincangkan tentang isu Gaza, isu umat Islam yang ditindas, dan kita semua tahu yang menindas itu adalah Israel yang dibantu oleh mereka. Siapa tak tahu hari ini mereka duk bantu Israel? Kau ada yang tak tahu hari ini? Semua tahu. Tapi di saat dia mai ke Malaysia sebelum-sebelum ni, siapa yang berani buat layanan lebih kurang? Ataupun nak tunjuk sikit dalam banyak-banyak duk beratur, duk sambut, tunjuk gambar Palestin duk tengah dalam keadaan yang susah. Contohlah kan, nak tunjuk protes tu, buat lagu tu ke silap-silap Malaysia ni. Itu adalah gambaran tak berani. Dan bagaimana diplomasi pemimpin kita dalam berurusan itu kita serahlah kebijaksanaan masing-masing lah. Kita bukan nak kata salah semua, tetapi nak tunjuk kata tak setuju dengan perbuatan dia, duk pergi bantu Israel, duk pergi lanyak umat Islam di Palestin tu pun tak boleh nak zahir secara spanduk. Koklah sepanjang jalan tu ada bendera Palestin, contoh kan. Dia tak berani nak zahir begitu. Dan itu yang ada pada umat yang terdahulu pun. Mereka menganggap orang kafir ni kuat, hebat, kaya, mempunyai kebesaran yang tersendiri. Kita orang Islam ni berasa hina, berasa miskin dan tidak ada kuasa. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka yang mempunyai kebesaran dan kekayaan, iaitu bersedap-sedap sedikit sahaja dalam dunia, kemudian papa ia. Kata Allah, huraian daripada ayat yang kita bacakan ini sebenarnya bersedap-sedap sikit saja. Yang kata hari ini kuasai dunia, yang kata hari ini semua kekuasaan, kekayaan yang dimiliki oleh musuh Allah tu sebenarnya sedikit. Jumlahnya adalah sedikit di sisi Allah, walaupun kita nampak besar. Dan kemudian pada hari pembalasan mereka akan apa? Summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kemudian tempat kembali mereka itu, iaitu kafir seteru Allah, neraka Jahannam, dan sejahat-jahat hamparan neraka itu. Maksudnya seburuk-buruk tempat yang akan didiami oleh mereka itu musuh Allah, iaitulah di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'iyazubillah min zalik. Jadi itulah hakikat kehidupan di dunia ini. Hakikat ni kita kena tanam dan kita kena semat dalam hati sungguh-sungguh. Kekayaan, kebesaran, kekuasaan yang kamu miliki, wahai musuh Allah, ini adalah bersifat sementara. Dan bila kita mafhum mukhalafah, kesusahan, kesengsaraan, ujian, kemiskinan yang kita sedang alami ini adalah juga bersifat sementara. Dan ia hanyalah sedikit sahaja
ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan akhirnya apabila kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan dapat nikmat di dalam surga Allah berkekalan selama-lamanya.